Semalam dekat Sabah, Anwar Ibrahim mengamuk. Saya nak kau dengar, Appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? Ini kali pertama kabinet kata yes. 40% itu hak Sabah. No argument. Yes. Hari Isnin jalan meeting. Oh, ada orang cakap tapi dia rayu. Appeal. Dia masih appeal lagi. Bacalah. Peguam negara kata appeal. Lain punya kes. 40% no appeal. Kita bincang dalam kabinet. Saya cakap di parlimen. Bincang dalam kabinet. Buat appeal. Masih hantam lagi. Mau kerja dengan orang macam ni ke? Semua tak betul. Kita tak appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? What more do you expect us to do? Kita appeal sebab ada hal lain. Kita appeal sebab dia cakap Korang lah ni. Mengamuk dah orang tua ni. Marah dah dia lah. Nampak tak? Dia marah. Dia marah. Noah, jangan marah. Nanti kena jual. Noah. 25%. Kena jual nanti. Kau marah-marah ni, kena jual. Farhas tengah jual kau ni. 25% Anwar. But, this is Anwar Ibrahim. Dalam waktu dia marah-marah ni pun, dia perbodohkan anak Sabah. Dia tipu lagi anak Sabah. Kau dengar tadi dia kata kan? Kita tak appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? Kau tengok dia tipu anak Sabah. Patah balik ke belakang. Apabila berada di Pasaraya, tanya dia pasal 40%, dia jawab apa? Sudah bayar. Dia kata dah bayar. Lepas tu dibangkitkan pula bila ramai orang minta, okey bagi tahu apa yang bayar. Dia masuk dalam parlimen, dia bagi tahu kita akan buat keputusan dalam kabinet. Baik. Keluar kabinet, dia bagi tahu kita akan buat keputusan yang mana tidak akan merayu dan akan diberikan. Tukarlah. Dia spin lagi. Dia kata kerajaan tak merayu. Yang ini ni dengar balik dia kata apa? Kita tak appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? Guys, 40% itu bukan keputusan kabinet. 40% hak milik negeri Sabah ini mahkamah yang buat keputusan. Selepas mahkamah buat keputusan, ini pun dia spin lagi. Anak Sabah, ni Anwar Ibrahim ni kenceng lagi ni. Lepas tu dia kata tak merayu. Tak merayu apanya? Sir ni bukanlah pandai. Tapi baca balik kenyataan daripada Peguam Negara. Dia bagi tahu tak merayu, tetapi bawah tu sekali kan dia bagi tahu bermakna alasan penghakiman itu dirayu. Guys, dalam mahkamah ni, saya tak pandai lah. Mungkin ada lebih pandai lawyer. Bila merayu alasan penghakiman, mahkamah boleh U-turn balik semua keputusan. Yang mana, semua sekali lah. Nampak tak? Dia kalau tak merayu terus. Tapi bila dia kata, tak merayu. Kita cuma merayu yang alasan penghakiman. Samalah tu. Alasan penghakiman itu kerana keputusan yang mana mahkamah perintahkan bayar 40%. Kalau Anwar, kerajaan dah merayu alasan penghakiman, bermakna rayu keseluruhan lah. Ini pun dia tipu lagi anak Sabah ni. Terang-terang dia tipu. Lepas tu acah-acah garang, marah. Wake up anak Sabah, wake up. Jangan percaya, fikirlah. Ini betul-betul kenceng, bukan sikit-sikit ni lah. Dia tipu lagi. Ada lagi dia tipu. Secerita Anwar tipu dia hari ni. PM beri jaminan masalah bekalan air selesai tahun depan.
Hari ni Anwar buat jaminan. Masalah bekalan air negeri Sabah akan selesai tahun depan. Walanon pun duk mainkan lah. Tengok Perdana Menteri, tengok Anwar Ibrahim macam mana dia selesaikan masalah. Anak-anak Sabah, engkau jangan lupa lah. 2023, 14 Mei 2023. Kenyataan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri mahu selesaikan masalah air di negeri Sabah tahun ini. 2023 dia kata nak selesaikan masalah air Sabah tahun tu. Tak selesai. 2024 tak selesai. 2025 tak selesai. Sekarang ni dia janji dia akan selesaikan masalah air Sabah tahun depan. Anak Sabah, engkau berapa kali nak kena kenceng ni? Geram aku. Ni Mak Barokas boleh lah. Geram kita. Cukup dia seorang sudah lah. Yang percaya dengan dia tipu ni cukup dia seorang dengan walano-walano bodoh lah. Kita jangan. Anwar ni dia ada masalah, dia sakit. Dia tipu, dia percaya dengan dia tipu. Beza Dia tipu, bukan dia minta kita percaya. Dia tipu, dia percaya dengan apa yang dia tipu. Ni mangkuk ni. Astaghfirullahalazim. Dah macam tak ada hari esok dia punya tipu ni lah. Lepas satu. Sebetul-betul terkesan video yang dekat Pasar Gaya tu. Dia boleh debate dengan orang tu. You tak tahu, you baca lah. You tak pandai. Saya Perdana Menteri, kepala bapak kau Anwar. Anak Sabah, wake up lah. Wake up anak Sabah, wake up. Tapi dia koyak. Hari ni memang dia koyak teruk lah. Dia sangat-sangat koyak. Kemudian 40% selesai kita boleh bagi. Tapi dia kata dulu Anwar sebut 17 bilion. Sekarang maknanya sudah. Saya mau tengok dekat Pasar Gaya dia bagi tahu sudah bayar. Lepas tu bila tanya 17 bilion, kita bagi 17 bilion. You tak tahu saya Perdana Menteri. Betul tak? Betul? Seulang balik apa yang Anwar cakap, bukan aku fitnah. Dia bagi tahu dah bayar 17 bilion. Walanon pun kecoh 17 bilion. Okey. Kau dengar ni. dia tak ikut perlembagaan konstitusi. Jadi kita mau betul itu. 40% selesai kita boleh bagi. Tapi dia kata dulu Anwar sebut 17 bilion. Sekarang maknanya sudah. Saya mau jawab macam ini. 40% yes. But don't tell me or tell us we do nothing. Saya minta kawan-kawan Sabah anggap kita ni kawan. Bukan mau lawan. Don't say that we have not done anything. We gave 17 billion. Highest in the country. Untuk apa? Untuk elektrik, untuk air, untuk banjir, untuk jalan, untuk sekolah. Mau buat new. Last year saya announce, last few months, saya announce new maktab perguruan. Ganti yang... Dia jawab tak? Anak Sabah, dia jawab tak? Dia tak jawab. Dia ugut lagi ya. Dengar balik. Konstitusi. Jadi kita mau tanya sudah. Saya mau jawab macam ini. 40% yes. But don't tell me or tell us we do nothing. Saya minta kawan-kawan Sabah anggap kita ni kawan. Bukan mau lawan. Don't say that we have not done anything. Mantap. Anak-anak Sabah, kasih koyak ini kali. Boleh? Kasih koyak. Dia tengah koyak ni. Kasih dia koyak. Silap-silap dia tak pergi Sabah dah. Kalau macam gini punya gaya ni, dia koyak tak pergi Sabah dah. Tak pergi Sabah. Korang koyakkan dia. So, dia tak jawab.